Malaysia, hello. Ratusan tahun dahulu orang Endon adalah babu. Mereka ni adalah dalam bangsa India mempunyai kasta parya yang sangat rendah. Mereka menjadi babu di tanah mereka sendiri disebabkan mereka mengkhianati bangsa sendiri. Jom kita lihat sejarah Melayu. Pada masa dulu, orang Melayu dan hak istimewa kekal. Ini adalah tahun 1927, negeri Melayu bersekutu. Anda boleh nampak ke orang Melayu angkat tandu? Jawapannya tidak. Inilah beza Indonesia dengan Malaysia. Pada tahun 1927, kebanyakan orang Endon melarikan diri ke Melaya. Dari segi sistem sosial pada masa itu, Sultan adalah ketua negeri, berdagang dengan Eropah dan juga USA. Dari segi kemajuan ekonomi tanah Melayu pada masa itu adalah pengeksport getah dan juga biji timah. Negeri Melayu bersekutu mempunyai perdagangan dengan Amerika daripada tahun 1800. Tahun 1896 negeri Melayu menjadi sangat kaya. Ini menyebabkan Inggeris pada masa itu meminta kerajaan negeri Melayu dan negeri Selat bersatu dalam ekonomi. British adalah kerani pada masa itu. Mereka bekerja dengan sultan-sultan. Selepas 1909, orang Melayu belajar bahasa Inggeris. Pada masa itu sultan mendesak kepada Inggeris supaya mengajar bahasa Inggeris kepada orang tempatan agar dapat menguasai teknologi pada masa itu. Itulah bijaknya raja-raja Melayu berbanding dengan orang Endon. Walaupun Endon sangat bodoh, tetapi orang di tanah Melayu mereka tidak bodoh. Mereka tidak juga miskin. Kebanyakan orang di Indonesia sangat miskin. Raja Melayu juga pada masa itu sangat baik. Mereka memberi wang kepada imigran Cina dan India supaya membuka sekolah jenis kebangsaan Cina. Ini disebabkan imigran pada masa itu sangat bodoh. Mereka ini juga melakukan banyaklah kejahatan sosial seperti isak dadah. Inilah beza. Jasa-jasa raja-raja Melayu pada masa itu ialah memberikan pendidikan kepada bangsa imigran seperti orang Cina, India dan Endon. Pada masa itu kapten adalah jawatan Kapten Lombong. Imigran pada masa itu bergantung dengan raja-raja Melayu untuk menggali biji timah. Tengok kami jadi polis. Raja juga pada masa itu sangat kaya. Polis militeri Melaya juga pada masa itu berjaya mengambil alih Kelantan, Terengganu, Kedah beza dengan negara Indonesia. Mari buru Endon. Oi, nampak itu 2 ekor Endon kasih jatuh. Inilah negara Belanda. Babi betul Endon. Mereka memburu peribumi seperti memburu monyet. Pada masa dulu British menganggap orang Belanda sebagai bodoh. Endon, mari sini. Cepat pergi masuk lori. Semenjak Perang Dunia Pertama, Belanda gagal menang dalam segala perang. Mereka hanya tahu minum dan main wanita. Babi punya Endon. Pada masa itu Belanda bergantung dengan senjata Amerika dan juga Inggeris. Oi Endon, cepatlah masuk lori. Babi betul, mau lari ke? Pergi kerja lah, aku mau hantar Malaysia. Bang, itu Endon lari macam mana bang? Tunggu, nanti kita kejar. Pada masa dulu, orang Endon dipaksa murtad Banyak orang Jawa, Islam, Bugis, Banjar, Madura, Batak, Dayak telah lari ke tanah Melayu. Eropah telah memanggil Belanda sebagai ketua babu. Cepat. Hei, itu Endon nampak ke? Ada tangki minyak. Tembak kasih mampus itu Endon semua. Kurang ajar, mencuri, mau lari. Kebanyakan Endon yang melawan Belanda mampus Belanda juga tidak mahu apa-apa selain mengekalkan bisnes buruh. Pada masa itu, kota Batavia terbakar disebabkan perebutan babu di dalam tanah Jawa. Bisnes orang Belanda pada masa itu ialah perhambaan. Woi, kasih masuk ini Endon belakang. Tuan, cepat masuk kandang. Babi juga. Ini adalah askar Rondo Ering. Belanda berjaya sebab Rondo Ering Endon ni lah. Cepat, buru. Pada masa dulu, memburu orang Endon seperti berburu monyet, kata sejarawan Belanda. Nampak itu Endon. Babi betul. Woi Endon, cepat masuk lori. Woi, aku mau lari lah. Ini Belanda celaka lah. Babi punya Belanda. Begitulah keadaan Endon pada masa dulu. Woi, cepat tangkap Endon. Bapak, kenapa kita jual Endon macam monyet? Sebab dia orang ni babi, tak guna.
Ekonomi Belanda juga bergantung kepada jualan haiwan dan juga babu. Babu cepat naik. Ini adalah pada masa sekarang. Keturunan Belanda menguasai segala hal milik daripada Belanda. Mereka ni suka berzina. Selain itu, Endon juga mewarisi budaya India. Tengok joget dangdut, joget duklo. Ini adalah keturunan Endon juga berebut kawasan seperti monyet. Disebabkan Endon ramai, Endon berjaya mengalahkan harimau. Itulah beza Endon dengan beruk. Woi, ni tempat aku lah. Padahal ini tempat orang lain punya pangsa. Matawang Endon juga pada masa sekarang sudah jatuh. Tahun 1930, hanya Pulau Madura, Sunda dan Betawi saja tak murtad di Pulau Jawa. Peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa Nusantara. Orang Endon juga sangat bodoh. Habis kita murtad. Pada zaman dulu, Endon terkenal. Ini adalah gambar Endon minta kerja dengan Belanda selepas revolusi kalah. Pada Perang Dunia Kedua, Endon merusuh. Pada tahun yang akan datang, tahun babi, Jawa kejawen dan hidung besar terkanar dan tidak dapat dipisahkan. Mereka ini seperti babi. Dari segi teknologi, orang Endon adalah seperti sekumpulan babi. Ini adalah anak-anak company dekat belakang aku ni semua Endon. Sebab itulah Belanda kuat. Belanda otaknya bodoh, hanya tahu mencuri macam Endon. Ini adalah gambar Endon datang minta kerja dengan Belanda. Raja-raja Melayu, Aceh, Bugis, Sumatera hilang kekayaan pada tahun 1950-an. Inggris juga kecewa Belanda tak nak bayar hutang Inggris. Ini juga adalah terima kasih orang Endon ke wilayah lain. India, China, Arab dan Endon senasib. Mereka menjadi babu sejak Perang Dunia Kedua. Endon-Endon yang cantik menjadi pelacur di Amsterdam. Keturunan Wajah Padah lah itu. Jika anda saksikan di dalam gambar ini, babu Endon paling teruk abad 19. Mereka yang cantik dijadikan gurgola di Amsterdam. Yang tuanya dihantar mengangkat tandu, mengangkat segalanya. Ini adalah Sukarno. Jika anda tahu, pada zaman Melaka, penghulu masyarakat setempat, ketua Jawa, telah menganiaya bangsa Ciri. Dan akhirnya kita Malaysia Melayu, kita sentiasa menang.